Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Library on Air LTSM Siri 1 2026. Jadi untuk pengetahuan semua, Library on Air ini merupakan program di mana terdapat tiga merupakan gabungan antara perpustakaan UTM, Jawatan Kuasa Kolej Mahasiswa dan juga Kolej Siswa Dara. Jadi untuk siri kita pada hari ini bertajuk Jejak Karbon dan Gaya Hidup Kampus. Jadi hadirin-hadiran sekalian, pada hari ini kami membawa dua orang panel yang sangat istimewa pada hari ini. Yang berada di kanan saya, di tengah merupakan Profesor Madya Insinyur Dr. Syamsul bin Sarip menjalankan tugas Timbalan Pengarah Pusat Pelestarian Kampus UTM KL. Dan yang berada di ujung kanan saya merupakan seorang pelajar OPT Kecerdasan Buatan, Saudara Naubat Al-Harith bin Muhammad Isud. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok baru-baru ni kan, cuaca sangat-sangat tidak menentu. Pada hari ini, Alhamdulillah cuaca kita sejuk, nyaman, hujan. Tapi kalau kita tengok semalam ataupun kemarin, pada waktu petang, panas ke, Masya Allah, sangatlah panas. Jadi persoalan dia pada hari ini, adakah sebenarnya fenomena ini kan merupakan satu fenomena yang semula jadi, ataupun sebenarnya ia merupakan kesan daripada gaya hidup kita pada harian. Sama-sama kita kupaskan pada hari ini. Jadi sebagai pembuka tirai kita pada hari ini, saya ingin artikan soalan kepada doktor. Jadi doktor, boleh tak doktor serahkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan jejak karbon tu? Dan mengapa isu ni sangat penting? Terutama dia kan, kenapa isu ni pelajar sepatutnya faham? Boleh tak doktor berikan penjelasan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar? Sihat? Okay, bagus. Terima kasih. Saudara Farhin. Baik. Seperti Farhin maklumkan tadi, saya merupakan timbalan pengarah Pusat Kelestarian Kampus di UTM KL. Jadi di KL kita ada satu center dipanggil Center of Campus Sustainability ataupun secara rekannya kita panggil UTM CCS. C itu Center Campus Sustainability. Jangan risau, apa saja berkaitan tentang sustainability, kita ada pusat di KL dan boleh berhubungi saya dengan Cik Zainal. Kat tangan Cik Zainal, Cik Zainal, itu saya punya staff. Dan terima kasih kerana menjemput saya di Kolej Siswa Jaya. Saya nak kita ada ketua Dr. Azlan, terima kasih Dr. Azlan dan juga staf perpustakaan Tertenang Zanira. Berbalik kepada soalan menarik saya ini kan. Okey, berkaitan tentang jejak karbon. Kepahaman asas tentang jejak karbon ataupun carbon footprint. Yang pertama sekali, faham tak apa dia Sustainable Development Goal, SDG? Tahu tak SDG tu apa? Ramai yang tak tahu kan? So SDG tu basic. Jejak karbon tu dia dah pergi kepada SDG, fokus kepada SDG 13. Okay, kita ada SDG, Sustainable Development Goal, kita ada 17 SDG. SDG 1 sampai SDG 17. Pelajar kena maklum yang itu. Di dalam SDG, kita ada yang paling dekat dengan jejak karbon adalah SDG 13. Climate Action, SDG 13. Dan yang kedua adalah SDG 12. SDG 12 is Responsible Consumption and Production, ataupun mudah kita terangkan SDG 12 adalah kita harus semula. Recycling lah SDG 12. SDG 13 more kepada jejak karbon. Okey, baik. Jejak karbon yang dimaksudkan kat sini adalah karbon yang kita hasilkan seharian. Terutama sekali karbon yang secara direct. Secara direct ialah yang kita gunakan dari segi pengangkutan. Okay. Yang direct kita guna. Indirect, kita ada carbon indirect, iaitu ini tenaga elektrik. Tenaga elektrik, indirect, di mana kita beli bayar bil lah. Dan juga satu lagi
secara indirect yang general, iaitu selain daripada bil yang kita gunakan, iaitu contohnya bangunan KSJ ini. Kalau KSJ ini kita guna 24 jam dengan bil air elektriknya, dengan itu menghasilkan banyak karbon. Jadi kerajaan telah tetapkan pada 15 bulan ini kita ada bekerja dari rumah, iaitu salah satu inisiatif untuk mengurangkan jejak karbon. Memang akan kurang jejak karbon, di mana kita akan tutup pejabat selama 2 hari dan tak ada aircon, tak ada elektrik, tak ada penggunaan air dan jimat elektrik, jimat air dan juga jimat karbon. Kita tidak ada pelepasan karbon. Karbon tidak dilepaskan. Okey? Yang itu dimasukkan jejak karbon. Jejak karbon itu penggunaan kita sendiri. Kita sendiri yang gunakan seharian. Termasuklah pengangkutan, makan, kita consume dan juga food waste, makanan yang kita hasilkan dan kita buang. Itu karbon itu semua tu ya. Gaya hidup digital, TI. Dan ni dah TI. Gaya hidup digital di mana kita menggunakan banyak data storage dan memerlukan banyak tenaga. Bila kita gunakan banyak tenaga, kita menghasilkan karbon, di mana karbon unit kita diukur adalah ton metric carbon emission ataupun TCO2e. Ton metric carbon emission. Ada E, emission. Okay? Yang itu adalah berkaitan tentang asas jejak karbon. Kemudian ia juga melibatkan pemanasan global, di mana greenhouse gases. Pernah dengar GHG, greenhouse gases? Pernah dengar? Greenhouse gases dihasilkan oleh bumi yang daripada sinaran matahari. Sinaran matahari melepasi atmosfera kita dan menghasilkan karbon, menghasilkan nitrogen, banyaklah gas, methane. Itu adalah greenhouse gases. Gas yang mana dihasilkan daripada sinaran matahari, kemudian bumi menghasilkan haba tersebut dan kita juga melepaskan karbon. Di samping gas yang lain akan di mana gas ini akan menipiskan ozon kita. Menipis. Okey, disebabkan oleh gas ini. Jadi pemanasan global akan bertambah, meningkatlah. Ya. Kemarin nanti ingatkan saya berkomen, takut Malayan beres kan? Takut sekarang saya ni panjang. Itu adalah disebabkan oleh pemanasan global dan juga perubahan iklim. SDG 13 lah, Climate Action. Ingat SDG untuk jejak karbon ni SDG 13. Fokus kepada 13 dan juga unsur food waste fokus kepada recycling, SDG 12. Dan satu lagi SDG adalah SDG 7, Affordable and Clean Energy. SDG 7 tu memang bidang saya lah. Saya ni merupakan engineer mechanical lah. Mechanicalnya bersama dengan Luka Azlan pun daripada mechanical. Dan bagaimana saya terus dimasukkan ke dalam sustainability ni adalah disebabkan oleh saya fokus kepada SDG 7, iaitu renewable energy. Energy and the environment. Ini bidang lah. Tapi environment tu mungkin AI boleh masuk environment. Nova pun AI juga ya. Nova pun AI. So, kalau nak masuk ke bidang sustainability ni, semua bidang boleh masuk. Saya mechanical, Dr. Azlan mechanical, dan semua akan melibatkan sustainability. Jadi jejak karbon adalah salah satu daripada Sustainable Development Goal yang fokus kepada SDG 13, SDG 12 dan ada SDG 7. Ingat bila jejak karbon, saya harap semua pelajar boleh faham apa itu SDG dan salah satunya adalah SDG 13 melibatkan jejak karbon. Itu cara pendanduan lah, Farid. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi seperti mana kita boleh lihat, jejak karbon ataupun hasil lebih famousnya adalah carbon footprint. Banyak kaitnya carbon footprint ni dengan kita ada SDG, Sustainable Development
goal dari 1 hingga 17 menceritakan macam mana kita nak create satu innovation, satu infrastructure yang lebih sustain, di mana kita boleh counter carbon footprint ni. Tapi kan, saya tertarik sebab berdasarkan apa yang doktor cakap tadi, kita tak sedar yang sebenarnya kita tengah membuat carbon footprint itu sendiri dalam aktiviti seharian kita. Sebagai contoh, saya setiap hari perisa pergi ke kelas. Setiap hari juga saya buka aircon kerana panas. Jadi benda ni membuatkan saya tertanya-tanya. Jadi oleh itu, berbekalkan dengan tanda tanya saya tadi itu, saya ingin ajukan soalan seterusnya kepada saudara Naufal. Jadi, Naufal, sebagai pelajar, adakah kita sebenarnya menyumbang kepada jejak karbon ni tanpa kita sedar? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fahrin, Dr. Ujang. Seperti yang dimaklumkan, nama saya Naufal Al-Haris bin Muhammad Bisul. Saya pelajar Fakulti Ketenagaan Buatan. Jadi mungkin soalan yang ditujukan kepada saya hari ini mungkin lebih mudah dibanding soalan yang ditujukan kepada Dr. Ujang. Sebab pengetahuan saya tentang karbon ni tidaklah meluas sangat pun, tapi saya akan cuba jawab berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi berbalik kepada soalan, adakah aktiviti harian pelajar menyumbang kepada carbon footprint ni? So pendapat saya, ya, daily life activity pelajar memang akan menyumbang kepada carbon footprint pun, sebab contoh kita boleh ambil macam electric usage, transportation from college to campus. Macam electric usage pula, kita penggunaan aircon, kipas, lampu di kampus, guna laptop. Macam kita tahu, elektrik ni dia dijana menggunakan bahan api. So basically bila kita gunakan bahan api untuk hidupkan sesuatu device tu, dia akan hasilkan karbon. Macam transportation pula, kita boleh tengok contoh macam bas UTM, bas daripada college ke kampus. Bas digunakan diesel untuk dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi bila dia gunakan bahan api macam diesel tu, dia akan hasilkan karbon melalui exhaust dia kan. Jadi tanpa kita sedar, kita punya daily life pun dah menyumbang pun dekat carbon footprint ni. Saya rasa pelajar mungkin dah aware benda ni, tapi masih lagi di peringkat asas. Jadi saya rasa pelajar mungkin tak memahami lagi tentang isu carbon footprint ni lebih mendalam. Okey, baik. Terima kasih saudara Naufal. Jadi tidak dapat dinafikan lagi sebenarnya, walaupun kita student, kita secara tidak sedar bahawa yang kita ni sebenarnya menyumbang kepada carbon footprint. Oleh itu terbuktilah apa yang Dr. Ujang baru dia cakap tadi. Kita memang secara indirectly kita menyumbang kepada carbon footprint tu. Baik, bergerak pada agenda ataupun soalan yang seterusnya kan. Baiklah. Jadi kan doktor, soalan saya sekarang ni berpunyi pada ini pula. Kita tahu menjaga adab alam sekitar tu, pada konteks pada hari ini ialah jejak karbon. Bagaimana kan kita sebenarnya kita nak pupuk kesedaran ni terhadap kalangan pelajar. Sebab apa, kadang-kadang kita dah beritahu pada pelajar ni, jangan buat itu, jangan buat ini, tutup itu bila tak guna, hanya buka bila perlu. Jadi pada pandangan doktor, macam mana kita nak memupuk adab pada sekitar tu terhadap pelajar? Terima kasih. Baik, soalan yang baik. Di mana saya perlu tekankan pelajar mempunyai tanggungjawab ya. Alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. So pelajar bersama alam sekitar merupakan adab kepada diri kita, kepada alam. Untuk menjaga alam ni, terutamanya bila nampak sampah, apa perlu buat? Kulit kutik. Jangan tengok je. Itu adab. Adab kepada alam untuk menjaga alam sekitar. Bila kita nampak sampah, jangan lupa kita tampar ya. Di sana tu pertama. Okey? Itu adab seorang pelajar. Yang kedua, kita kena tahu adab menggunakan no single use plastic. Ini satu masalah di mana semua orang kena tahu, kena faham apa maksud plastik sekali guna. Faham tak apa maksud plastik sekali guna? Kita tahu plastik sekali guna. Tunjuk tak nampak plastik kat sini. Nasib baik ada gelas kaca kat sini. Baik, plastik sekali guna di mana kita
menggunakan plastik dan kita buang. Tidak kitar semula. Maksudnya kitar semula. Plastik ada banyak jenis. Okay? Satu plastik yang boleh kitar semula. Satu plastik yang tidak boleh kitar semula. Plastik yang tidak boleh kitar semula adalah plastik beg pasar malam lah. Ataupun pasar. Jadi kita dah beli barang plastik merah tu kan. So kita buang plastik tu. Plastik itu akan mengambil masa yang sangat lama untuk dia terlerai. Itu maksudnya plastik sekali guna. Kalau kita gunakan plastik berulang-ulang kali, yes, itu dibenarkan. Bermaksud adab kita yang pertama, knowledge. Kita kena faham. No single use plastik. Kalau boleh di KSD ni, Dr. Azlan, kita larang penggunaan plastik sekali guna, terutamanya straw. Yang paling mudah straw lah. Kita nampak straw. Itu adalah bahan terlarang di dalam BPM. So straw ni kalau boleh, saya harap di KSJ ni, di kafe KSJ tidak ada straw langsung. Jadi separuh-separuh kafe dah tak ada straw. Contohnya saya pergi, ada lah straw tak ada. Minta memang ni tak sebut aku terus nanti kan kita promote pula kan end of video contohnya memang tak ada straw. Okay, kalau minta memang tak ada straw. So, straw adalah satu plastik yang diharamkan di universiti, khususnya di KSJ lah. Ingat tak ada straw lagi. Itu merupakan plastik sekali guna. Itu adab pelajar tentang plastik. So, apa benda yang kita boleh bawa? Bawalah straw yang stainless steel sendiri. Ataupun bawa sudu masing-masing. Macam saya ni ada memang bawa, memang tiap kali saya bawa sudu lah. So saya tak gunakan sudu plastik. Yang itu adalah satu konsep di mana adab pelajar kepada alam sekitar. Yang pertamanya, jangan membuang sampah. Bila nampak sampah sila kutip. Okay? Dan yang paling penting, adab menjaga alam sekitar dengan tidak menggunakan plastik sekali guna. Okay. Yang seterusnya adalah konsep tidak membazir. Tadilah tidak membazir. Bila kita beli makanan, kalau boleh habiskanlah makanan tu, jangan dibazirkan ataupun jangan dibuang. Kalau ya pun nak dibuang, cuba kita semula. Contohnya makanan yang kita boleh buat baja. Daripada food waste kita boleh jadikan baja. Contoh, okay? Bila di dapur masak, iris kulit bawang tu jangan dibuang. Kulit bawang tu jangan dibuang. Kumpulkan kulit bawang, sayur-sayur yang tak habis, kulit telur, kumpul. Kulit telur boleh jadikan baja. Kumpulkan untuk makanan yang tak dihabis, kita kumpulkan dalam satu bekas dan boleh jadikan baja. Ada konsepnya macam mana nak jadi baja. Contohnya, kita ada 1 kilogram food waste. Food waste ni adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang tak habis, kulit-kulit buah-buahan, kulit bawang, kulit telur, ampas kopi, ampas kelapa, simpan dan masukkan. Kalau ada 1 kilo food waste, kita masukkan 20, lebih kurang dalam 10 kilo tanah dan campurkan dengan daun kering. So untuk jadikan baju lah. Dan simpan sehingga dia terlerai sendiri. Itu pembaziran. Kemudian membudayakan melalui amalan seharian, iaitu menjimatkan tenaga elektrik. Aircon. Kalau boleh, pejabat setkan 24 darjah Celsius. Ya, boleh Dr. Azlan Pejabat setkan 20 darjah Celsius. Kipas di bilik masing-masing. Jangan biarkan dia on. Tak ada penghuni on, sila tutup kipas. Dan lampu kalau tak guna, sila tutup. Kalau boleh, kita gunakan lampu LED. Bagus. Dan kalau boleh, gunakan sensor lah. Bila ada orang, dia menyala. Jangan dia sentiasa on. Kemudian, role model. Pelajar jadi role model seperti Farhi, Naufal. Ini semuanya boleh jadi role model sustainability. InsyaAllah, boleh jadi role model sustainability. Dan juga role model leadership. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan tentang adab lestari.
tindakan kecil kita buat konsisten, lama-lama dia akan menjadi sebatilah dalam diri. Lama-lama kita akan tidak menggunakan straw sudu plastik. Kena adab lestari tu kena ada di setiap semua pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di KSJ. Itu dululah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ujang. Jadi, antara highlight yang saya nak bawakan daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Ujang tadi adalah berkenaan dengan plastik. Jadi, saya sangat pasti jadi hadirat sekalian memang dah tahu pun dah benda ni. Kalau kita nak pergi mall, kita nak beli grocery, kita mesti akan bawa satu beg. Sebab apa? Itulah merupakan salah satu inisiatif di mana kita nak kurangkan penggunaan plastik ni. Seterusnya, ingat, sebagai kita warga-warga Maples, warga college ni, jikalau ada sampah, kutiplah. Janganlah tengok sahaja. Jikalau bukan kita, siapa lagi? Takkan kita nak harapkan orang lain. Tetapi kan, disebabkan oleh itu, saya tertanya-tanya, sebenarnya kan, adakah perkara ini ia anggap sebagai satu tanggungjawab ataupun merupakan satu pilihan? Soalan ini saya ingin ajukan pada saudara Naufal, di mana kita pada hari ini pelajar, kita kadang-kadang kita terikat dengan stigma masyarakat. Kadang-kadang kita terikat dengan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita. Jadi, pada pandangan Naufal sebagai seorang pelajar, sebenarnya penjaga alam sekitar ni, penjaga adat alam sekitar, adakah ianya merupakan satu tanggungjawab ataupun pilihan? Bagi pendapat saya, isu carbon footprint ni kita tak boleh lihat sebagai pilihan, tapi kita kena lihat sebagai tanggungjawab. Sebab kalau kita lihat perkara ni sebagai pilihan, sampai bila-bila ramai orang akan ingat benda ni isu yang ringan. Tapi kalau kita boleh lihat perkara ni sebagai satu tanggungjawab, kita boleh start pupuk diri kita untuk cakap yang perbuatan kecil kita dekat mana-mana pun boleh buat satu perubahan yang negatif ataupun positif dekat alam sekitar ni. Jadi dari perspektif pelajar, kita berada dalam fasa pembelajaran dan pembutikan nilai. Jadi tanggungjawab terhadap kelestarian perlu dibina dari awal supaya dia boleh menjadi budaya dalam kehidupan harian. Tapi at the same time, tanggungjawab ni tak boleh diletakkan sepenuhnya kepada individu saja. Sebab pihak kampus dan organisasi pun kena sediakan kemudahan seperti pengangkutan yang cekap, sistem tenaga yang lebih efisien, kempen kesedaran supaya pelajar lebih aware tentang gaya hidup rendah karbon. Jadi saya melihat isu ini lebih kepada tanggungjawab bersama, bukan sebagai pilihan. Baik, terima kasih saudara Naufal. Jadi sudah terang lagi bersulut, maafkan saya. Ini merupakan tanggungjawab bagi setiap orang. Jangan jadikan pilihan seperti mana saya cakap tadi. Jikalau bukan kita, siapa lagi yang akan buat? Jadi kalau lah kita bayangkanlah kan, kalau setiap daripada kita semua ni masing-masing pengambil tanggungjawab ini dengan serius, dengan ada berlakunya perubahan kecil. Jadi saya nak petik daripada episod yang sebelum ni, di mana ada satu yang mengatakan small habits will make a great impact. Jadi soalan ni saya nak ajukan kepada Dr. Ujang. Jadi Doktor, menurut satu buku ni menamakan sebagai Great Impact. Di dalam buku tersebut dia ada menyatakan bahawa sebenarnya perubahan tu kita dapat lakukan apabila kita mengubah gaya hidup kita. Jadi pada pendapat doktor, adakah sebenarnya pelajar ni betul-betul buat perubahan tersebut demi menjaga bumi kita ni? Baik, terima kasih. Baik, soalan mencapai juga mencapai sangat ni. Iaitu great impact ya. Okay, soalan yang berkait tentang peranan individu dalam great impact. Seperti yang saya sebutkan tadi, mahasiswa-mahasiswi memain peranan penting. Kita kena ada semua mahasiswa kena terlibat. Maksud semua pelajar kena terlibat sebagai great, orang kata great warrior. Okay? Ataupun kita panggil sustainability warrior. Kena ada. Dalam KSJ pun dah ada, Contoh Azlan dipanggil green icon. Okay. Kalau boleh, kita tak nak seorang icon. Kita boleh semua jadi icon. Di mana semua ni faham tentang sustainability. Faham tentang alam kita. Tak semestinya kita kena ambil kursus alam sekitar. Boleh jadi orang sustainability macam saya, Dr. Azlan. Bukan daripada environmental punya orang.
kita boleh jadi engineer, AI boleh jadi sebab benda ni semua kita maksudnya kena ambil tahulah awareness. Yang pertama, bagaimana penggunaan transport ke UTM, ya. Seperti yang saudara Naufal beritahu, menggunakan bas. Kalau boleh, jalan kaki pun boleh. Berjalan kaki ke, boleh tak? Ada orang cuba, saya ada perasan. Ada pelajar berjalan kaki ke college. Memang boleh, tetapi memandangkan cuaca tak mengizinkan, kejap panas, kejap hujan kan. Jadi kalau tak boleh berjalan kaki, kita boleh menggunakan konsep carpool. Berkongsi kereta, memang ada kot kereta. Kalau tak ada pun carpool, berbasikal. Ada berbasikal ke kampus? Baik. Ada? Saya banyak juga dah nampak ada yang Berbasikal? elektrik basikal. Okey, Twitter. bagus. Iaitu kena ada awareness sendiri untuk bagaimana kita nak ke kampus. Menggunakan pengangkutannya lestari. Pengangkutan lestari tanpa menggunakan kabel lah. Iaitu EV ataupun micro mobility. Tahu micro mobility tu apa? Seperti skuter, electric scooter, micro mobility, ataupun berbasikal ataupun berskateboard. Ada pakai skateboard ke kampus? Tak ada. Setakat Belum ada lagi. bukan setakat dekat kampus, dekat Malaysia pun susah saya nak nampak orang skateboard. Itu micro mobility. Kalau nak faham apa itu maksud micro mobility, ya. Maksudnya ke kampus secara lestari. Boleh kot Tuan Azlan fikirkan satu laluan khas untuk berbasikal daripada sini ke UTM, kampus kita. Kena fikirlah laluan yang selamat untuk pelajar kita berbasikal. Berjalan kaki pun lagi bagus sebenarnya, ya. Yang itu tentang pengangkutan. Kemudian berkaitan tentang penggunaan tenaga, kita kena tutup lampu. Berkenaan dengan energy awareness. Ini buku tentang energy. Ini buku tentang energy. Energy tak semestinya dipahami oleh orang mechanical sajalah. Semua orang kena faham. Tapi dia banyak kepada thermodynamic ni, Dr. Azlan. Thermodynamic banyak. Sebab dia nak kira energy kan. Energy. Kemudian gaya hidup. Pelajar ni kena jangan lebih bergaya. Kita kena gaya hidup sustainable. Sustainability style lah. Iaitu macam mana? Kita ikon lah. Ikon sustainable. Iaitu kita dapat mengurangkan waste. Minimal waste. Okay? Dapat mengurangkan waste. Maksudnya awareness bagaimana nak kurangkan waste. Kemudian yang keduanya sustainable consumption. Penggunaan yang lestari. Kena faham. Macam saya cakap tadi, pergi ke kampus menggunakan electric bike. Kalau tak ada electric bike, pakai basikal lah. Okey? Kalau boleh, kurangkan penggunaan kereta. Kalau tahun 1 tak dipandangkan bawa kereta kan? Itu salah satu lah. Salah satu inisiatif untuk mengurangkan karbon. Kalau boleh, tahun 1, tahun 2, tahun 3 tak payah. Berjalan kaki boleh tak, Farid? Cubalah ya. Saya ni banyak bergerak. Okey, itulah cabaran awareness yang kamu kena faham. Kesedaran masih tidak menyeluruh lah. Kalau daripada saya ya, impact kecil tu paling penting. Sebesar zarah. Contohnya pasir pantai. Dia kalau nak jadi pasir pantai kena banyak pasir. Bila tak ada satu pasir pun, dia bukan jadi pasir pantai lah. Itu maksudnya impact yang kecil. Okey. Itu istilah daripada saya lah, Farid. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi, Dr. Azlan, boleh dah ya kita fikir-fikir tentang macam mana nak bawa masuk BIT ke dalam kolej. Jadi, seperti yang mana kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Ujang tadi, sekecil-kecil perbuatan kita tu memang membawa efek. Tetapi pada masa yang sama, saya faham betapa susahnya kita ni nak mengubah gaya hidup kita. Apatah lagi kalau itu adalah merupakan satu habit. Habit keluar bilik tak tutup lampu, tak ketuk pintu. Hingga lepas tu pula bila buka aircon, buka temperature sangat-sangat rendah. Ini adalah satu habit. Gaya hidup yang mana kita sangat-sangat susah untuk kita ubah. Jadi saya nak tanya daripada saudara Naufal, adakah kita pelajar ni kan sebenarnya memang dah bersedia untuk ubah gaya hidup ke arah yang lebih baik?
ataupun ia hanya terhenti tahap pada kesedaran sahaja? Pendapat saya tentang pelajar dah aware ke belum tentang low carbon lifestyle ni. Diorang, saya rasa most of the student diorang masih lagi di tahap antara kesedaran dengan tindakan. Kita boleh ambil contoh macam yang Dr. Ujang cakap tadi pasal carpool kan. Sebenarnya pelajar, kalau tanya pelajar, most of the student diorang akan lagi prefer untuk bawa kenderaan sendiri. Kenapa? Sebab lagi cepat, lagi selesa. Kalau naik bas dia ada masa tersendiri kan. Kena tunggu, kadang-kadang kena berdiri. So basically kalau ramai student, macam contoh lagi 500 orang student, 500 buah kereta. So lagi banyak lah carbon terhasil kan. So tapi diorang sedar yang lagi banyak kereta diorang bawa, lagi banyak carbon terhasil. Jadi saya rasa kesedaran tak cukup untuk benda ni. Tapi diorang kena ada tindakan. Setiap daripada individu, tak pun daripada pihak kampus bagi tindakan juga kan. Okey, faham. Jadi sebenarnya di antara kita pada ngadan ni, sebenarnya kita semua tahu ini dah boleh buat, ini tak baik. Kita tahu dia buat macam ni. Tetapi apakah daya dia? Kita masih lagi memerlukan pencipta, kita masih lagi perlukan menjaga tersebut. Supaya apa? Kita dapat ubah gaya hidup kita ke arah yang lebih baik. Jadi, bagi menutup tirai ni, sesi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan soalan yang terakhir kepada Dr. Ujang. Jadi, soalan ni dia agak tiba sikit. Kerana apa kita nak kaikan dengan SDJ tu. Jadi lah kan, tadi Dr. Ujang ada sepak pasal SDG daripada darah 1 sampai 2 jam sekian. Jadi, sebenarnya kan jika kita nak kaitan dengan maklumat besar macam SDG ni dan peranan universiti kan, apakah peranan sebenar pelajar pula? Kita tak habis-habis tu kata pengurusan kena buat macam ni, itu kena buat yang ni. Tetapi, apa peranan pelajar inti bagi memastikan pembangunan ni selari dengan kelestarian yang kita cari-cari? Okey, baik. Masih soalan terakhir dah ya. Betul, cepat masa lalu. Baik, saya dah sebutkan tadi berkaitan tentang SDG. Untuk kolej siswa daya ni saya harap pengetua boleh fikirkan untuk buat satu SDG center di KSD ni tuan-tuan di mana seperti di library lah. Library ada SDG punya box. SDG box. Mungkin Dr. Azla tengah pelajar boleh bincangkan kita nak satu SDG center supaya pelajar ni tahu wah, bila masuk je kita ada SDG 1 sampai 17. Ya? Boleh kenal lah macam SDG box. At least letak di sini ke, dia ada satu. Maknanya bila belajar masuk ke UPM ni, dia tak terdedah pada SDG. Itu salah satu daripada bagaimana kita nak mempertingkatkan ilmu SDG ni kepada semua pelajar. Dan SDG ni ialah kan United Nations memang dia menggerakkan SDG sampai 2030. Untuk UTM, di UTM sendiri, kalau perhatikan laman web UTM, bila buka, perasan tak ada sustainable punya menu? Tak baik. Ada menu last. Kalau buka main page UTM, kita ada menu last sustainability. Kalau tak perasan balik ni, pelajar semua buka laman web dan main page UTM.my tu dia ada sustainability menu. Klik kat situ untuk mengetahui lebih lanjut tentang SDG 1 hingga SDG 12. Untuk petang ni kita fokus kepada SDG 13 iaitu climate action. Ingat SDG 13 climate action berkaitan tentang global warming, berkaitan tentang greenhouse gases, GHG, berkaitan tentang carbon footprint, itu SDG 13. Kemudian SDG 12, responsible consumption and production. Yang ni berkaitan tentang recycling, food waste recycling daripada food waste menjadi baja, iaitu SDG 12. Daripada plastik kita boleh recycle menjadi bahan yang boleh dipakai semula. Ada pelajar yang buat machine recycle botol plastik ataupun plastik menjadi plastik semula dan dia mold balik jadi sikat, jadi sudu, jadi pemaris plastik daripada plastik yang dibuang.
iaitu adalah SDG 12 dan yang saya sebutkan ada satu lagi SDG 7 iaitu itu apa tadi? Clean energy. Clean energy. Okay, affordable and clean energy. SDG 7. Ia banyak pada energy lah. Energy yang dalam ni, kuku ni. Ni pun tak apa. Sustainable juga. Dia akan dia. Ya, okay. So, peranan pelajar. Apa perlu dibuat? Peranan pelajar sebagai agent berubah. Okay. Agent of change di KSG. So, saya harap semua di sini tu contohnya Pak Ayed, Nopal adalah agent yang menjadi pemimpin kepada kelestarian di peringkat universiti dan seterusnya, peringkat global lah, global ya. Kemudian cuba banyakkan, fikirkan satu aktiviti ataupun program kelestarian ataupun USR, volunteerism. Fikirkan. Yang paling mudah adalah USR ataupun tandas bersih di KSG. Buatnya itu dulu. Maksudnya ada tip yang membersihkan tandas ataupun semua terlibat. Tak semestinya tandas sebab bila masing-masing ada tandas kan. Ada tandas. So itu adalah kita punya inisiatif untuk bersihkan tandas ataupun ada satu tim lah. Kemudian terlibat dengan integrasi SDG ataupun projek akademik dan juga pendidikan ataupun Libby Lab. Satu ni Libby Lab. Pernah dengar Libby Lab? Libby Lab adalah makmal hidup. Apa je maksud makmal hidup? Kita lah penyelidik atau pendidik dengan pelajar yang menjalankan penyelidikan. Bermaksud penyelidikan kita ada data kita collect dan kita ada pelaporan. Itu adalah Libby Lab. Masuk Libby Lab kita buat research. Kita collect data, kita buat report dan ada impact dia. Itu maksud Libby Lab lah. Makmal hidup. Dan seterusnya adalah universiti lah sebagai platform untuk pendidik pelajar dan awareness kepada semua pelajar supaya diterapkan nilai-nilai kelestarian, utamanya rendah karbon lah. Kemudian yang terakhir adalah small action collective impact for sustainable creature. Yang itu kita tidak tagline yang terakhir daripada saya, Pak Aidan. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih pada hadirin hadirin sekalian kerana sudi memberikan Library on Air, di mana Library on Air ini merupakan satu wadah ataupun platform di mana kita akan berkongsi ilmu dengan lebih sedap, santai dan juga memberikan impak kepada warga kampus. Saya Muhammad Faruq Abdul Batir, pelajar fakulti kecergasan juakan, merupakan moderator anda pada hari ini. Izin mengucapkan ribuan terima kasih dan diberikan maaf menyusul 10 dari berikan maaf dari bujang rambut hingga ke hujung kaki jika laut terdapat sebarang kekurangan ataupun kefilapan sepanjang kami mengendalikan Library on Air. Oleh itu, akhir kata daripada saya, kita tidak perlu tengok dahulu pun sebenarnya. Itu kita lihat apa yang sedari kami di kepada hari ini. Tanpa sebuah gas di mana kita tak nampak pun sebenarnya. Walaupun tak nampak, tetapi kita rasa pasir je pada hari ini. Kita boleh tengok kiri kanan kita, hijab. Pagi ini putih hujan, semalam makin padas, esok makin ribut. Kita pun tidak tahu. Itulah yang dikatakan pengawal karbon footprint ni. Dan kita sebagai Malaysia, kita tidak berkehat kepada kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab di mana kita mesti berjaga alam tepi kita mesti benar-benar sebut dah. Itu make sure karbon footprint ni dihiburkan. Jadi akhir kata, tidak menambahkan lawan tanpa gelora, tidak menambahkan manusia tanpa salah dan silap. Oleh itu, jika ada salah silap, mohon maafkan. Sekian, terima kasih.